Asyik masak asam pedas je, cuba masak ni pula. Sedap ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi gulai pedas dal. Kita nak kena blend ni dulu. Okey, bawang besar. Kalau ada tak nak pakai bawang besar, pakai bawang kecil juga boleh. Halia, bawang putih. Kalau ada kunyit, puan masukkan kunyit. Kak Zaidah berladakan Kak Zaidah dah dikisar sama. Dah dikisar awal. Ya. So, jadi saya tak perlu blend ni lah. Saya blend yang ini aja. Kita perlu tumis ni yang kita kisar ni. Okey, kita tumis kejap. Okey, kita masukkan lada. Kalau puan dekat rumah, blend sekali dengan lada ya. Kak Zaidah ni sebab saya ada lada yang dikisar asing ya. Puan kena tumis sampai garing. Kalau puan tadi puan blend kunyit hidup ya. Nampak? Itu dia garing lah tu nak masuknya. Airnya dah makin berkurangan. Okey, saya nak masuk halwa dan daun kari. Ada yang komen, Kak Zaidah. Yes. Darcy Long, kenapa masaknya selalu pakai minyak banyak untuk menumis? Saya dari Indonesia. Alright. Okey. Bila kita sebut menumis, kena ada minyak yang cukup. Kalau kita nak masak macam tadi, minyak satu sudu, bukan menumis namanya. Kalau nanti bila dah siap jadi lauk, minyaknya banyak, puan ambil aja minyak tu, buang ataupun simpan untuk buat nasi goreng. Besok pagi buat nasi goreng, pakai minyak yang buat lauk ni. Sedap nasi goreng nanti. Ya, okey. Saya nak masukkan ayamnya sekarang. Satu ekor ayam saya potong 12. Okey, kita nak masukkan kacang dal. Kacang dal ni terpulang. Kalau puan beli yang mahal, dia akan dia akan keras sikit. Bukan keras lah, dia bila makan tu dia tak hancur bila masak. Kalau yang murah tu dia cepat hancur. Ya. Okey, terpulang. Okey, kita masukkan air asam jawa. Nanti akan ada tanya, tak pakai asam keping ke? Baru nak tanya. Asam keping dengan asam jawa, dia tujuan kita letak dalam lauk untuk bagi dia masam, rasa masam ya. Asam keping kalau puan nak pakai boleh aja, tak ada masalah ya. Cumanya asam keping bila puan masak kena hati-hati sikit. Ada asam keping dia cepat serap, dia cepat keluar dia punya asam. Ada asam keping yang keras tu lama puan letak aja sekejap lagi 2 minit pun rasa. Nanti asam tu belum habis lagi keluar masamnya. Ya. Nanti puan tambah lagi. Padahal dia dah tunggu sekejap lagi baru dia keluar masamnya. Kalau asam jawa, the minute kita tuang aja dia, kita dah boleh tahu rasa. Saya masukkan garam aja puan tak ada perasa, tak ada apa, terpulang. Puan nak pakai perasa ke apa silakan. Dan nak masak dah lauk kita. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu gulai pedas dal buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.